Kan. Dia dekat tapak ke bawah ni. Ini aku tak tahu nak pasang balik macam mana ni. Macam mana nak cari lubang macam ni? Dekat sini pun banyak lagi. Dekat sini banyak lagi. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Saya number 1. Kita sedang mencabutkan dashboardnya. Dashboardnya terlalu, bukan dashboard terlalu kecil. Kereta ni kecil. Nyumpah-nyumpah aku nak buka. Kau jangan jolok-jolok ke patah. Mana nak cari spare part kereta ni? Ni kita main raba-raba je ni. Bagi screwdriver. Aku dah jumpa lagi satu punat. So kita akan buka dashboard untuk mengeluarkan wire-wire ini, dan kita akan convertkan wire-wire ini kepada wiring VTEC. Wire-wire dalam ni kebanyakannya sudah mereput. Tapi one thing about Japanese car, I salute sebab kereta dah 40 tahun baru reput macam ni. Alip. Kalau kereta Continental, especially BMW tak sampai 10 tahun pun wire dah reput. Kereta macam X6 Jombo punya wire tu reput-reput. Allah, ni wire macam mana punya sebesilirai ni macam gini. Lah. Macam mana orang Jepun ni buat time tu? Apa tersuka sangkut-sangkut seluar aku ni? Kereta ni selalu kalau kita buat, kita akan cakap, aduh. Dia tak boleh cipta lagi kecil ke skrunya ni. Sebab ini adalah kereta sentimental saya. Kereta lain semua saya hantar kedai. Tapi kereta ni saya tak bagi kedai buat. Alip nak buat pun saya tak bagi. Kau jangan usik kereta aku ni. Tengoklah ni wire dia macam gini. Ini semua sambungan-sambungan. Apa punya button tit. Ni mungkin kita boleh buat button turbo ni. Dia memang suka dengan skru lah. Orang Jepun suka pakai skru. Skru ni semua berat-berat ni. Ini nama dia gunakan skill meraba. Mengikut firasat. So jumpa. Kalau tengok kan macam mana orang nak tahu ada skru kat belakang. Dashboard dah bawa keluar. Alhamdulillah dalam ni tak ada karat teruk lah. So kita buang benda ni. Kita tampal semua. So nak kedapkan sikit daripada bunyi enjin dan vibration kat depan. So bila tampal tu adalah kekurangan sikit Sebab ni kereta ni original tak ada aircon. So dia pakai angin daripada dalam tu, tempat wiper tu dia masuk kat dalam ni. Tapi keburukan dia ialah air hujan masuk, lepas tu dia koyak ni. Ni chassis pun boleh terkoyak ni. Tembus body. Tarik-tarik patah. Enjin pergi ke depan lagi lah. So kita cabut yang ni dulu. Kita bersih-bersihkan. Soundproofing. So mungkin I nak letak pedal stitch. Ni pedal daripada atas pergi ke bawah kan. Okay. So bila bawa kereta tu melenguhkan. Dahlah kenit, nampak tersangkut-sangkut. Nampaknya boleh pakai satu kaki tekan 3 sekali. So saya akan mungkin saya nak beli pedal yang macam ini tu. Pedal dia naik macam ni. So tekan semua macam ni. So saya nak dia terbalik. Seat tu mungkin saya naikkan sikit je macam ni. Macam ni. Sebab dah boleh nampak depan dah. So bawa kereta pun dia tak, ni tak lenguh lah. Kalau tinggi macam gini, saya nak tekan, ada steering lagi. Macam mana lah bawa ni? Lenguh macam ni. So saya nak macam ni je. Gear potong pendek sikit. Rasa untuk itu kita kena buat custom baru lah.
So okay guys, sekarang kita tengah bleeding brake, kasih keluar semua minyak-minyak yang kotor untuk sementara dulu, sebab kita duk menolak-nolak kereta tanpa brake, tolak sana tolak sini kan. So at least kita nak setting brake dulu lah, supaya dia boleh lah tekan brake daripada dalam bila kita tolak-tolak kan. Okay, saya tak tahu tapi sebelum ni sistem brake dia sangat salah. Sebab ini dia punya body pump ada dua. Yang pergi ke belakang hanya satu pipe pergi belakang So sampai kat belakang dia akan pecah dua. Pergi depan ada dua pipe. So by right ni belah kiri, belah kanan dia pergi body pump. Belah kiri pergi body pump ni. Lepas tu body pump ni akan pergi ke yang belakangnya master pump. Kalau letak depan dia tak cengkam. Dia akan makan belakang dulu baru depan. So bila tekan brake daripada sana, dia akan bagi satu tekanan di belanja. So tekanan ni kalau kita ambil baldi kita lubang, kita letak air penuh. So air lubang yang paling bawah tu yang akan mancut paling jauh. Makin atas dia mancut sikit. Maknanya tekanan dekat paling hujung adalah yang paling kuat. Sebab tu bila kita nak brake depan, kita ambil yang depan, yang paling hujung sekali sini. Ini adalah master pump, ini yang paling hujung. So tekanan ini lagi kuat daripada tekanan sini. So tekanan ini adalah untuk depan, masuk dalam body pump ni, dia pecah dua. Tekanan ini satu biji saja, terus ke belakang, pecah dua. Right. Sebelum ni dia masuk sini, tak tahu dah pergi mana-mana. Salah, dia punya sistem brake salah. Tapi dulu enjin tak laju, bawa 60 km sejam, tekan brake sikit-sikit dah brake dah. Tapi kalau bawa laju tekan brake, pum, ngempor, dia takkan balance. Alright, Hasan sila. Sila Encik Hasan yang pemalas. Okey, Encik Hasan sedang bleeding minyak brake So cara lama untuk bleeding sama juga tadi. Kita ambil tekanan yang paling jauh, di mana brake belakang belah kiri adalah yang paling jauh daripada master pump. Master pump yang ni lah. So kita akan bleeding yang kiri belakang dulu, lepas tu kiri kanan, lepas tu ni jauh yang third, ini yang paling dekat dengan master pump, ni last. So disc ni saya part saya ambil daripada Honda Accord. At least ini double layer lah, ada ventilation. Yang brake lama tu single layer saja. Dia lepas tu dia kecil sikit. Memang tak cukup brake lah untuk VTEC. So brake 4 disc brake ni cukup untuk membrakekan Honda Accord yang berat tu. So untuk kereta yang kena ni, pakai disc brake ni dah cukup okey lah. Saya tak ada nak tukar kepada Brembo ke apa. Terlampau power sangat brake tu untuk kereta ni, tak sesuai. Kan tekan sikit je dah brake, tekan sikit je brake. ABS pun tak ada. So I think it's enough for this car. So okay guys, alhamdulillah bahagian dalaman ini telah kita mengeluarkan segala datuk mak nenek, wire-wire yang tidak digunakan pakai lagi. Lepas tu dashboard dia kat situ. So memang saya akan maintain dashboard ni. Cuma bahagian meter ni, bahagian meter saya akan letak VTEC punya meter Bahagian aircon maintain yang ni. Saya akan tambah lagi konsol bawah ni. Lepas tu brake saya dah buat part 4. Lepas tu terlupa pula, kita nak buka tangki minyak kat belakang. So sebab tangki minyak carburetor dulu, kereta ni carburetor, tangki minyak carburetor dulu dia kosong gitu je. So bila minyak disedut pergi ke carburetor, dalam carburetor ada jamban temporary minyak. Okey. So bila tekan minyak dia sedut kat jamban ni, dia akan penuhkan jamban balik. Bila corner dia tak dapat sedut yang sini sebab minyak sudah beralih. Tapi dalam jamban ada minyak lagi. So dia boleh pakai temporary tu. Lepas tu bila datang balik, dia boleh sedut. So temporary ni akan sentiasa penuh je. Tapi bila kita dah tukar engine VTEC ni, dia direct injection. So bila dia sedut, dia terus tembak minyak dalam sana. Right? So bila kita corner,
Dia tak dapat sedut, dia putus minyak. Tengah whack the corner, tak ada minyak. Kalau minyak tu full tak apalah. Tapi takkanlah nak full aja kan. So kita akan buka tank minyak belakang ni. Kita akan operate. Dan saya akan design satu jamban dalam sana. Supaya bila corner-corner macam mana pun still ada temporary minyak untuk disedut ke enjin. Lepas tu tadi dah buka-buka semua. Ingatkan nak tolak lah. Nak tolak tak ada steering. Ni dia pasang steering balik. Terlupa nak pasang steering balik. So sekarang puteranya sedang memasangkan steering. Brake pun dah ada dah sekarang. So tak payahlah Izani kat depan tu menahanan. Let's go. So okay guys, inilah tangki dia. Orang lama pergi potong sini. Sebaiklah tak bocor. Anyway, kita akan bawa keluar tangki ni turun. Kita bawa keluar tangki ni turun bawah. So kita tengok macam mana keadaannya. Okay guys, tangki dah dibawa turun. Tangki tu budak-budak tu tengah buang minyak. Memang kita dah buang, bukan buang, kita simpan dalam tank, isi dalam saya punya E39 tu. E39 saya dapat minyak free. Okay, so setelah kami memikirkannya tadi, saya takkan kacau tangki tu. Saya akan buat cara macam E30 saya, di mana kita buat macam oil surge tank. Kita akan buat external tapi dalam bentuk silinder dan benda tu baring. Kereta ni carburetor, dia dah convert daripada mechanical pump dekat engine kepada electronic pump. Tapi electronic pump ni untuk carburetor, di mana dia punya pressure tak kuat. Kalau ada satu back pressure, dia akan stop. Bila tak ada pressure, dia akan dia akan sedut. So ini adalah low pressure, akan menyedut minyak. Dia akan menyedut minyak daripada tangki. Ini ada tembak. Ini adalah sedut. Okay, dia sedut. Dia akan sedut daripada tangki macam biasa. Yang tembak ni kita akan pergikan kepada yang kita punya tubing tu nanti. Daripada tubing tu saya pakai Wira punya fuel pump. So injection punya fuel pump. So daripada situ kita akan pergi ke engine. Daripada engine dia ada return fuel. Return fuel tu tak akan masuk dekat dalam main fuel tank. Dia akan masuk dekat surge tank tu. So minyak daripada pump pergi ke surge tank. Yang patah balik pun akan pergi ke surge tank. Dia akan sentiasa penuh je dalam ni. Dia ada temporary fuel dalam ni. Walaupun ke kiri dan ke kanan, dia punya kocakan tu terlalu sedikit berbanding dengan yang besar ni. Kocakan dia terlalu banyak ke sana dan ke sini. So bila kat sini minyak sentiasa penuh, dapatlah fuel pump tu menyedut. Tak apa, macam mana pun saya tak mau kacau yang original fuel tank sebab nak kena tunggu satu hari lah, nak kena motong apa benda. Kan dah potong, banyak pula lagi cerita kat dalam tu nak design lagi. Saya nak buat yang paling simple. Secara hukum fiziknya kita boleh cubalah. Berjaya tak berjaya, kita try. Kalau tak berjaya, kita try cara yang lain. Alright, let's go. Okay, idea baru lagi
Ini adalah saya punya surge tank yang comel. Saya akan membuat batu kat sini. Faiz tengah buat penutup dia. Sini pun penutup. Lepas tu ada pipe masuk sini, ada pipe masuk keluar. Ada pipe keluar. Lepas tu ada return masuk sini. So tak payah fuel pump tu duduk kat dalam. Sebab kita ada, ini ada daripada Accord punya. Fuel pump daripada Accord, mungkin Mercedes juga kot. Ni fuel pump Wira. Initially awal kita nak letak dalam ni, tapi leceh lah. Tak perlulah. So kita buat reserve tank dia macam ni. So tempat menyedut kat sini, kita akan placing dia macam ni sikit, supaya minyak tu akan sentiasa sana. Dia goncang-goncang pun dia still ada minyak juga dalam tu. So kita test dia dulu macam mana. Okay guys, surge tank kita yang kecil dan cenonik sudah siap. So kedudukan dia akan menjadi begini. Okay, so ini adalah sedotan, ini adalah semburan. Okay, ini adalah daripada fuel pump yang carburetor tadi tu. Dia sedut daripada tank, ni low pressure, dia masuk, dia penuhkan ni dulu. Okay, bila dia dah penuh, lepas tu yang ini adalah daripada return. Okay, bila dia dah penuh, ini akan menyembur ke dalam ke fuel rail. Lepas tu fuel rail dah penuh, dia patah balik, dia tembak bawah sini. So kenapa tembak bawah sini? Sebab minyak mesti kat bawah dulu baru naik atas kan. So bila dia kat bawah dulu, saya akan buat kedudukan dia macam ni supaya minyak kat sini sentiasa penuh. Dia penuh dalam 90% lebih kurang lah, itu kiraan yang lebih kurang. So corner macam ni pun tetap ada minyak untuk dia menyedut. Kita akan pastikan 95% always fuel ready untuk engine. Sebab bila kita corner macam ni, ok, tak ada hal. Bila corner macam ni pun tak ada hal juga. Ok, minyak akan sentiasa ada supply to the engine. Alright, kita test dulu. Ok, tu adalah tank. Kita tak kacau pun tank dia. Tank tu akan duduk di sini. Tank akan duduk di sini. Dan ini dia akan duduk macam ni. Ok, tapi dia sengit sikit macam ni. Sengit sikit macam ni. So dia sudut sana. Right, minyak daripada ni, daripada fuel pump yang low pressure akan ke sini. So ini akan pergi ke engine. Minyak patah balik datang sini. So siaplah ciptaan saya dengan Faiz, fuel surge tank. Alright, stay tune. Kami nak makan burger. Kita akan sambung lagi video selepas ini. Alright, thank you so much for watching. Rai Auto, wag the corner.